Panglima Pairapi, pahlawan Puak Bara yang agung dan tidak pernah tunduk kepada sesiapa. Untuk tentukan siapa yang layak menerajui Baraju, mereka bertemu di puncak Bakar Beku untuk bertarung. Tetapi pertarungan mereka diganggu oleh Retaka yang mau merampas kuasa elemental mereka. Panglima Pairapi sudah bersedia untuk melancarkan serangan balasnya. Cia! Kami akan ajar kau, penyangak. Cakra Nova! Apa nak jadi ni? Tembak! Alam, ini je. Kau nak main sangat kan? Rasakan laser terkuat aku! Perlahan bara! Penduduk bumi, korang dah kena hack dari aku, Adudu. Dan aku adalah Probe. Kami datang nak curi ni. Yeah, mulai hari ini, korang tak boleh tekan lagi butang like dan subscribe ni. Jatuhlah populariti Boboiboy dan Monster Network nanti. Shh, diam Michi Bos. Cerita dah start dah. Lepas! Kami baru je panaskan badan. Boy, Berani kau cuba serang kumaran anak lelaki Gopal? weh, terbaliklah. Dah tukar. Jom Nova, serang tempat yang aku bekukan. Baik, masa untuk bermain. Let's run! Robot aku! Tak boleh jadi. Panglima Pairapi mengganggunya. Berpecah membuatkan kau lemah. Akhirnya, kedua-duanya tewas di tangan Retaka. Dan tenaga untuk mengeluarkan kuasa tahap ketiga. Kita tamatkan dia, Blizzard! Saksikanlah Spinner Baraju. Putaran panas dan beku! Jangan Boboiboy! Fairy Ayah dengan Zik tak keluar lagi! Apa? Robot aku! Putar lagi! Putar!
ini dari terhempas. Kawan, jangan merepeklah. Nah, makan ni! Apa jadi ni? Yeay! Percaya! Jangan risau, Boboiboy. Kamu selamat, wahai anak muda. Maafkan saya. Apa aku dah buat ni? Aku gagal kawal kuasa lagi. Kuasa elemental. Boy Reaper. Kalau dah cacing, jangan mimpi nak jadi naga. Jangan terlalu yakin. Mencapai. Atau peduli. Tembakan solar. Semburan panas beku. Angin sepoi-sepoi sopan. Hentakan tukul getah. Pusaran vortex. Akhirnya, kuasa Wondra menjadi milik aku. Monster Galaxy Card Pack Ball Impact dan Thunderbolt Starter Deck kini di pasaran. Kumpulkan kesemuanya. Tunggu! Jangan masuk arena tu. Kalau tak, diulakan. Bermula. Ayah, apa korang buat ni? Korang sini untuk berdamai, bukan bergaduh. Jangan risau, Wiji. Pertarungan ni akan selesai dalam masa yang singkat. Kalau Panglima Yanari perlu 10 langkah, aku cuma guna 7 je untuk kalahkan kau, Ais. Satu. Tinju berapi. Ui! Tak pernah nampak Ais guna jurus tu! Lemah. Lemah? Bukan je lemah, tapi lembab. Panah membeku. Dua cakra api. Aduhai, please. Takkan baru 2 langkah dah kalah? Siapa kata aku dah kalah? Kenapa dia
What was that? Oh no! Api itu main dari arena! Hah? Kenapa tu? Itulah tempat Panglima Air Api dan Mas Mawais Pari. Tempat dia unlock dia level 3. Hah? Apa? Bahaya macam ni? Hang kena fly faster nama saya, Fang! Sembunyilah, Az. Tapi kau tak boleh lari dari aku. Apa? Ini dah terlalu bahaya. Ke tepi kau, Pat. Tunggu, Pat. Jangan, Yaya. Tak apa, beri satu. Kita semua dalam bahaya. Mana langkah kelima kau? 5. Bola api! Tukar keras! Tendangan berapi! Bobo Boy level 3? Cukup, Papa Boy! Berhenti! Itu je ke serangan ke-6 kau? Kau memang mencabar aku! Itu... Kau fikir kau tak mencabar aku? Aura Bairapi. Allah, Mawais. Bersedia untuk serangan terakhir! Marilah! Berhenti! Luncuran ais! Cepat lagi! Lontaran cakera api! Boy, kita harus cari jalan masuk dengan cepat. Ada ceroboh. Macam mana kita nak masuk ni? Ada pintu masuk dekat sana. Itu serpihan sayap kapal MOS kebenaran. Berhenti! Bagi kami masuk, Bang Askar. Oh, apa urusan kamu nak masuk ke sini? Kami datang nak cari kawan kami. Kawan? Woi! Siapa kau? Aku, Bobo Boy. Siapa itu? Bobo Boy? Operatif Papa aktif. Kini, kamu juga boleh menjadi Operatif Papa. Operatif Protect and Prevent Agency. Keluaran eksklusif merchandise Papa Zola The Movie. Wah!
Dan didatangkan dengan pengecas Type-C. Hei, mana ada guna bateri lagi? Takut tak muat? Jangan risau. Ada tali mudah laras. Sesuai untuk budak dan bapa budak. Dan yang paling istimewa, ada action sensor suara Papa Zola. Team Protect and Prevent Agency bersedia beraksi. Bukan itu sahaja. Dapatkan juga figura eksklusif Papa Zola. Datangkan dengan rocket launcher. Rasakan! Ya! Kumpulkan kesemua merchandise eksklusif Papa Zola sekarang juga. Kalau dah habis jangan nangis Yaya! Sini Gopal! Kau dah kena kepuk pengintip. Pengintip salju? Macam mana boleh masuk sini? Kami bukan pengintip. Kejar! Aku tahu! Tukaran sambal berapi! Mataku! Mataku! Dah, cuba boy! Mana kau nak lari? Yaya! Sakitlah! Aku tak ada masa untuk sembunyi. Berbola api! Sudah! Aduh, sakitnya. Hah? Bobo Boy? Yaya, lepaskan dia! Hah? Lepaskan aku? Boy! Kat sini rupanya kau ditahan. Bila masa aku ditahan? Tahan sikit ya. Tu tahan. Sakit! Sakit! Tahan diurut. Tahan diurut? Sebenarnya... Apa dah jadi ni? Kat sana. Sebab tu aku ada kat sini. Aduh. Alamak, ini dah campur, boy. Panglima Yanari. Mereka ni kawan kamu, Yaya. Hah? Panglima Yanari? Hah? Ya, mereka ni kawan saya, Panglima. I'll take this and this. Suara tu macam... Dr. Roka! Dr. Roka? Oh, my grandpa! My grandson! Grandpa! Grandson! Sekejap, sabar. Tu nak mana tadi? Haji? Haji? Let's go! Apa ni, Tok? Tok tak rindu Rotaruka ke? Alah, tunggu Tok satu game pun cannot ke? Tok tunggu hang 10 tahun tau. Dah, jalan. Makan! 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 No! Take that! GG! Good game, bro!
kalah lagi. Dah lah. Tak nak main dah. Hei, dah tua-tua pun merajuk. Hei, buruklah. Diam dah. Meh sini, Meh. Meh, belanda, Meh. Alam, betul-betul. Lama kita tak jumpa, kan? Maafkan Rotaruka tu. Rotaruka bukan tak nak balik. Tak apa. Tu faham. Kita ni kaum batu pun boleh broken. Dia siapa pula ni? Saya Feng. Kamu Rotaruka dari Tapops. Oh, saya Feng. Meh, kita duduk dulu. Tingginya meja ni. Kecil sangat hang ni. Saya tu. Rokia, one baby chair, please. Okay, coming out. May I take your order? Rokia? Roka? Is that really you? Nanti Abang Roka. Hey, still tak move on rupanya. Apa kes ni tu? Hai, kamu tak tahu ke? Cucu batu tu lari dari kampung ni sebab putus cinta. No, I don't believe you. Lah, itu ke alkisahnya? So, kamu kata tadi, kamu dari Tapops kan, saya Feng? Saya Feng? Yalah, kamu, saya Feng kan? Bukan. Feng je. Oh, Feng je. Bukan. Nama saya Feng je. Hai, panjang sangat nama kamu ni. Nak isi porang pun susah nanti. Tak apalah. Kami datang sini untuk tunjuk gambar ni. Nasan rupanya. Bukan tu. Saya cuma nak tanya tentang Panglima Pairapi ni. Sai. Gambar ni Tok dengan Panglima Pairapi. Operatif Papa aktif. Dapatkan Pack Champion Rise kini di pasaran. Jadi, bukan Puak Bara yang serang kapal angkasa kami? Tidak mungkin. Senjata kami tak boleh tembak tinggi ke udara. Pelik. Jadi, siapa yang serang MOS kebenaran? Siapa lagi kalau bukan Puak Salju? Mereka memang sentiasa serang kami. Jemput makan semua. Sedapnya bau. Nanti Panglima. Mungkin ada racun. Racun? Okey. Clear. Boleh makan. Nanti Panglima. Pada racun juga ke? Maaflah. Kami perlu berjaga-jaga. Takut-takut ada percubaan untuk racun Panglima. Kita orang ni pula macam mana? Oh, tak apa. Orang tak penting boleh je makan. Jadi, kita orang ni tak penting lah. Janganlah cakap macam tu. Penting juga. Tapi tak seperti Panglima Yanari sebagai ketua kami. Ya, tanpa Panglima, siapa nak mengetuai kami menentang si Gardu? Memang Puak Bara tu tak boleh dipercayai. Lagi-lagi Yanari dari keturunan Pairapi. Pairapi?
Sebenarnya, kami ke sini nak cari maklumat tentang penguasa elemental Panglima Parapi. Kenapa Parapi? Kenapa tak cari penguasa elemental Mas Mawais? Aku nggak tahu. Ha? Mas Mawais? Jadi, ada 2 penguasa elemental kat planet ni? Kat mana saya boleh cari dia? Aduh, tak boleh ke cakap kalau tak pukul? Mas Mawais dah lama tak ada. Tapi keturunan Mas Mawais masih ada. Ha? Siapa keturunannya? Aduh, kena lagi. Akulah keturunan Mas Mawais. Sal. Dah minum saya, Feng. Gambar yang kamu ada ni is not a complete picture. Ni baru complete. Hah? Ada 2 penguasa elemental? Tak sangka ada 2 penguasa elemental di planet ni. Ingatkan Panglima Bairapi je. Yes. But because of that juga, puas salju dan bara berperang. Kenapa dia orang berperang tu? Mas Mawais adalah pemimpin puas salju yang disanjungi dan digeruni. Sebagai penguasa elemental Blizzard, dia yang paling layak untuk memimpin Baraju. Tetapi ditentang oleh Panglima Pairapi, pahlawan puak bara yang agung dan tidak pernah tunduk kepada sesiapa. Untuk tentukan siapa yang layak menerajui Baraju, mereka bertemu di puncak bakar beku untuk bertarung. Tetapi pertarungan mereka diganggu oleh Retaka yang mahu merampas kuasa elemental mereka. Panglima Pairapi sudah bersedia untuk melancarkan serangan balasnya. Namun, dia dihalang oleh Mas Mawais. Mas Mawais membuka jurus pertama, tetapi Panglima Pairapi mengganggunya. Adik-adik, masing-masing membuktikan mereka lebih hebat dengan mengalahkan Retaka. Berpecah membuatkan kau lemah. Akhirnya, kedua-duanya tewas di tangan Retaka. Mas Mawais sengaja sabotaj moyangku. Tama! Kalau tidak, moyangku sudah berjaya mengalahkan Retaka. Tapi Tok, kan dah lama kisah ni. Kenapa mereka masih belum berdamai? Bukannya mereka ni tak nak cuba nak berdamai. Tok sendiri nampak mereka ni. Ada diskus-diskus macam tu lah. Tapi setiap kali mereka cuba nak berdamai, ada je yang tak kena. Tok rasalah kan? Ada tangan raib di sebalik persengketaan ni. Aku dah agak dah. Tusukan fire! Pembunuh Ban! Run for your life! Siapa kau? Kenapa kau ke sini? No! Come here! Over here! Kenapa kau serang aku? Kau nak berdiam diri ya? Baiklah. Separa mentada bayang! Tetakan mentada! Lompatan mentara! Tak kena. Apa?
hang ni. Jatuhlah Papa Whisky. Ayo okey. Penduduk bumi, korang dah kena hack dari aku, Adudu. Dan aku adalah Pro. Kami datang nak curi ni. Yeah, mulai hari ini, korang tak boleh tekan lagi butang like dan subscribe ni. Jatuhlah populariti Bobo Boy dan Monster Network nanti. Shh, diam Michi Bos. Cerita dah start dah. Tolong aku, Roka. Oh no, Roka takut. Oh no, Rokia! Huh? How dare you try to crush my crush? Rolling Roka! You will pay for this! Baby! Roka. That's my grandson! Don't you dare come back here again! Kita kena beritahu Bobo Boy. Tak ada signal. Ha, kalau nak signal, kita kena nak atas bukit tu cepat. Jom. Rokia okey? Rukia, okey Abang Dr. Roka. I will be back, okay? Wait for me! I'm coming with you guys! Baru kali ni. Apa semua ni? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Apa kata duduk dulu, bergaduh kemudian. Wah, Bobo Boy berbantun. Kami tak ada masa untuk duduk. Sepoi-sepoi, sopan. Angin yang menenangkan. Kuali, sediakanlah sedikit juada. Tapi aku tak ada bahan. Follow tu! Kita pergi petik buah beri tu. Silakan duduk, sahabat hamba. Ceput minum. Air special, air segar dari puncak gunung. Kari pop berry sudah siap. Inilah dia resepi istimewa Tok Taroka. Cepatlah makan. Usah malu, usah segan. Terima kasih. Sedapnya. Kaum kami memang suka makan beri ni. Very delicious. Bismillah. Wah, betul lah. Memang sedap sangat. Dad. When I was young and cute dulu lah noh. Tok selalu panjat gunung ni untuk kutip beri. Macam mana Tuan Kado? Selesa? Ya. Selesa, Bobo Boy. Panglima Yanari pula cukup nyaman. Ya, cukup. Kan molek begini. Boleh makan dan minum dalam keadaan aman. Kami tahu apa yang kau nak sampaikan, Bobo Boy. Tapi, ia tak semudah itu. Betul. Siapa yang tak mahukan keamanan? Tapi, bila mengenangkan pengkhianatan. Siapa yang kianat? Tenang. Sabar. Kita perlu berhampar-lapik. Bericik daun. Silakan, Fang. Tengok ni. Ini Panglima Pairapi dan Mas Mawais. Mereka berdua dalam satu gambar. Ya, sebab mereka berdua bersahabat. Bersahabat? Tidak mungkin. Dah ada saksi yang nampak mereka bertarung. Ya, betul tu.
Dari generasi ke generasi, cerita ini yang kami dengar. Memang mereka bertarung, but they are not enemies. Tok nampak dengan mata kepala Tok sendiri. Tok pun mula-mula ingat dia bawa bergaduh. Tapi rupanya mereka hanya beradu tenaga untuk keluarkan kuasa tahap ketiga. Pusaran Halilintar! Tumbukan kapal! Henti di situ! Kini masanya bro-broku bersinar! Figura! Menyala bro-broku! Yang Halilintar! Libasan Halilintar! Tanah pelindung! Figura! Dapatkan figura Halilintar dan gempa sekarang! Kini di pasaran! Figura abang jangan cari lagi. Dah sold out, weh. Sisi, Tok Taruka pun tumbuh lepas. Jangan cute. Patutlah Blaze dan Ais pun hampir dapat capai tahap ketiga. Mereka berlatih sama-sama. Dan apabila retaka sampai, mereka bekerjasama. Jadi, apa yang kami tahu selama ni salah belaka? Mungkin cerita ni dah ditokok tambah sampai berubah dari cerita asal. Yalah, dah lebih 100 tahun kan? Kalau betul, kenapa kaum Batu Ais tak pernah beritahu kami? We have tried. Tapi kedua-dua puak tak percaya sebabnya tak ada bukti. Sampailah kami dapat gambar ni. Mungkin ada pihak yang sebarkan maklumat palsu. Benar. Kalau tak ada angin, masakan pokok bergoyang. Kan? Betul? Kenapa dengan mereka berdua? Kamu berdua rasa perkara ini kelakar? Tak sakit ke tangan tu? Kenapa aku buat lawak time ni? Memang sakit, Man! Hantu! Hantu apa macam tu? Apa hal ini semua ni? Keamanan, kemakmuran, Baraju Bagai tegak. Pelik mereka ni. Tok, beri apa yang Tok bagi kat mereka ni? Very good ke? Very dangerous? Mestilah very good. Kalau very dangerous kan ada naik inti-inti. OMG! What have I done? Kenapa? Very ni, very dangerous untuk you all. Hah? Apa? Very ni, peringkat pertama, mereka akan ketawa. Kau dah tersilap ni. Forgive this foolish old rock. Kedua, mereka akan mengantuk. Dan yang ketiga, eternal sleep. Rest in peace. meninggal terus. Habislah kita. Tak apa. Kau jangan risau. Kau ada penawar kat rumah. Matt, follow me. Ini robot yang serang kita semalam. Tapi kali ini lagi ramai. Robot? Apa yang berlaku ni? Minta maaf Tuan Hamba sekalian. Kami ada urusan yang perlu kami segerakan. Berhenti hapuskan semua. Sabar semua. Kita bincang dulu. Apa digaduhkan? Pengayuh sama di tangan, perahu sama di air. Wah,
Tuan hamba juga. Seorang yang berbudaya rupanya. Separa Garuda Maya. Ha? Apa? Itu kepak ayam penyet ke? Ayam penyet masak. Kamu berdua cedera. Pergi berlindung. Biar kami uruskan mereka. Main berlindung kat sini cepat. Mereka bekerjasama. I can't believe my eyes. Hati-hati Tok. Serangan kulineri kuali. Makan makanan! Tak kenyal lah pula. Ya, ya. Aduh! Sini Gopal. Kau dah kena kepal pengintip. Ha? Pengintik salju? Macam mana boleh masuk sini? Kami bukan pengintip. Kejar! Ha! Aku tahu! Tukaran sambal berani. Mataku! Mataku! Jangan! Cuba, boy! Mana kau nak lari? Yaya! Sakitlah! Aku tak ada masa untuk sembunyi. Berbola api! Sudah! Aduh, sakitnya. Hah? Bobo boy? Yaya, lepaskan dia! Hah? Lepaskan aku? Boy! Kat sini rupanya kau ditahan. Bila masa aku ditahan? Tahan sikit ya. Ha, tu tahan. Sakit! Sakit! Tahan diurut. Tahan diurut? Sebenarnya... Hah? Apa dah jadi ni? Oh, kat sana! Sebab tu aku ada kat sini. Aduh. Alamak, ini dah campur, boy. Panglima Yanari? Mereka ni kawan kamu, Yaya. Hah? Panglima Yanari? Hah? Ya, mereka ni kawan saya, Panglima. Ada satu bilik ni yang mungkin dapat merungkai identiti sebenar tuan punya tempat ni. Mari. Cuba korang tengok dalam bilik ni. Bukan lampu, coba. Tak ada apa-apa pun kat dalam. Kenapa ni?
kamu perangkap kebenaran. Kan aku dah kata, korang akan jumpa tuan punya tempat ni. Jadi, salam perkenalan semua. Jadi Pak Pato lah yang sebenarnya. Ya. Akulah Pato, si penjual senjata. Tembak! Maaf. Aku tak boleh benarkan korang semua kacau perniagaan aku. Tapi kenapa? Kenapa buat semua ni? Aku ni dah lama tiba di Baraju untuk berniaga alat-alatan gadget. Tapi mereka ni tak minat gadget-gadget ni. Mereka sibuk berperang sesama mereka. Sebagai penaja yang bijak, aku pun juallah senjata pada kedua-dua pihak. Selagi mereka berperang, selagi itulah aku boleh menjual. Jadi Pak Pato lah penyebab bara dan salju berperang. Jangan salahkan aku. Aku ni hanya menggalakkan mereka berperang je. Dengan menokok tambah tentang nenek moyang mereka. Itulah yang buatkan mereka bermusuh sampai sekarang. Dalam pelampau. Siapa dia? Kes apa pula ni? Kebenaran baru je bangun tidur. Takkan nak kena tidur lagi, oi. Ini bukan hari cuti lah. Ya tu apa? Kuasa elemental. Ambil ni! Bukan! Alang-alang dah terbongkar. Best dia cerita tadi.
Bolehlah. Tapi malangnya, korang dah tak boleh tekan butang like dan subscribe. Nah, pulang balik. Hempuk butang like dan subscribe ni banyak-banyak kali. Best sangat episod tadi. Aduh, tekan perlahan lah.